Susulan keputusan Kabinet membenarkan calon lepasan institusi tahfiz serta sekolah menengah persendirian Cina SMPC dan sijil peperiksaan bersepadu UEC mengikuti program tertentu di Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan akan membincangkan beberapa perincian lagi yang perlu ditetapkan. Perdana Menteri berkata beliau yakin semua pihak boleh menerima keputusan yang dibuat bagi memberikan ruang kepada pelajar UEC mengikuti beberapa kursus di IPTA. Ini selepas syarat wajib lulus Bahasa Melayu BM dan Sejarah di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia SPM diterima sekolah aliran Cina. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Hari Belia Negara 2026 peringkat kebangsaan di Seremban hari ini. Anwar mengulas mengenai keputusan mesyuarat Jemaah Menteri bahawa calon lepasan sekolah atau institusi tahfiz serta SMPC atau UEC berpeluang mengikuti program tertentu yang dikenal pasti di IPTA. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT dilaporkan memaklumkan langkah itu dipersetujui berdasarkan keputusan mesyuarat Jemaah Menteri berkaitan laluan kemasukan pelajar lepasan di luar sistem pendidikan kebangsaan ke IPTA.